Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk temubual bersama kami. Jadi kami memperkenalkan diri masing-masing dulu. Saya Putri Kristina dari IPGM Campus Kota Baru. Saya Nur Suzana dari IPGM Campus Perlis. Saya Nur Adia Mukirah binti Jailani daripada IPG Campus Ratu Mewah. Saya Nur Taha binti Mak Nasir daripada IPG Campus Raja Mewah. Saya Lukman Hakim Muhammad Ramli dari IPG Campus Tuanku Banyak. Saya Muhammad Kamijiani dari IPG Campus Kota Baru. Jadi cikgu boleh tak perkenalkan diri dan bagi tahu berapa lama cikgu memegang jawatan sebagai penolong kanan haiwan murid? Okey, terima kasih dah. Terima kasih sudi bersama saya dan Philip bergabung dan salah orang lelaki dia yang bergabung. Jadi saya Abdul Rahman bin Muhammad Razali, bertugas sebagai PKM di tahun ketiga saya di SK Batu Mukupang. Bulan 9 ni cukup 3 tahun. Sebelum tu bertugas di PPG Kuala Kerai sebagai penolong pegawai pendidikan daerah sektor perancangan. Ini sekolah yang kedua lah tempat saya bertugas sepanjang perkhidmatan saya. Sebelum ni saya bertugas di SK Taman Sukudai Baru, Johor Bahru. Sebelum saya ke SK Batu Mukupang ni lah. Di tahun kedua saya sebagai tahun ketiga selaku PPG sekolah kedua saya. Okey. Jadi soalan seterusnya, bolehkah saya tahu apakah peranan dan tanggungjawab cikgu sebagai penolong kanan haiwan pelata? Okey, tugas apa ni penolong kanan haiwan murid kat PKM lah. Pertama sekali secara asasnya memastikan kebajikan keselamatan pelajar tersebut. Itu bawah tanggungjawab macam kurikulum, sudah maklum lah, itu berkenaan dengan hak akademik dan pentadbiran sekolah sekiranya besar ada. Dan PKPO terlibat dengan sukan lah. PKM ni dia menguruskan dan menjaga kebajikan pelajar murid dari segi kebajikan dia, dari segi keselamatan dia, dari segi bantuan yang sepatutnya diterima oleh murid itu secara umum lah. Jadi bagaimanakah cikgu mengendalikan dan menangani isu-isu disiplin di kalangan murid? Ya, di sekolah ni alhamdulillah lah. Sekolah ni SK Batu Kembang ni kita tak ada isu-isu yang berat lah. Orang kata di sekolah rendah ni dia tak sama macam sekolah menengah. Sekolah menengah banyak benda-benda perkara yang menyalahi peraturan ataupun disiplin. Sekolah rendah adalah kes-kes berat. Biasanya kes boleh dikatakan sebagai kes buli. Sekiranya tu biasalah budak belah, mengejek, walaupun benda tu dikatakan sebagai kes buli. Walau bagaimanapun, cara nak atasi masalah itu dari segi pertama sekali kepada murid setiap kali kena beri peringatan bahawa benda-benda tu adalah merupakan satu kesalahan kepada tindakan yang dia buat, boleh dikenakan tindakan sekiranya benda tu berlarutan. Orang kata sampai peringkat saya dia tak mari sekolah, maknanya kita boleh panggil lah. Panggil dulu, beritahu yang perbuatan dia tu salah. Sekiranya masih berlarutan, kita akan sebuah kepada kaunseling lah, untuk buat sesi kaunseling. Dia adalah SOP dia, terlibatlah kalau ikut keliling, surat keliling apa semua tu. Kalau bagaimanapun sekolah rendah, di sekolah SK Muka lah, dia tak sama. Sekolah lain mungkin isu lain. Sekolah Muka ni tak ada perkara yang kata berat lah untuk kita ambil tindakan sampah gatung ataupun sampah lah sekali boleh buang sekolah. Satu lagi yang jadi isu adalah
kesalahan dari segi tidak hadir ke sekolah lah. Itu jadi dari segi tak hadir ke sekolah tanpa sebab. Jadi dia istilah konting lah. Bila konting gitu, dari segi prosedur dia 3 hari kena keluarkan surat peringatan kepada parent murid yang terlibat lah. Kemudian 7 hari tak hadir lagi, surat peringatan keluar. Dan 20 hari kita terkait ingat surat peringatan ketiga bila telah diambil tindakan-tindakan tersebut, dengan murid itu boleh dibuang sekolah. Walaupun kita ada akta kan, kata murid itu bukan wajib, tapi mengikut peraturan yang ada, murid itu boleh dibuang dah. Kalau tak ada ikut prosedur dia. Dan jika murid itu nak sekolah balik, report PBB, Jabat Pendidikan Daerah, mohon balik, sekolah balik, tak ada masalah. Jadi macam mana cikgu menetapkan, kita tahu peraturan tu dah ni kan, tapi macam mana cikgu nak pastikan murid tu mematuhi peraturan di sekolah? Contoh peraturan yang awak nak macam mana? Contohnya lah, kita ada peraturan pakaian sekolah. Satu, peraturan hadir ke sekolah. Peraturan duduk dalam kelas, peraturan dalam kelas macam mana kan. Contohnya untuk peraturan hadir ke sekolah, pihak sekolah telah tetapkan 7.40 setiap murid perlu berada di sekolah. Sekiranya melepasi 7.40, maknanya murid itu datang lambat lah. Dan datang lambat, kita minta pengawas yang bertugas ambil catat nama lah. Dan peraturan dalam kelas pun ada. Ada kelakuan murid itu dalam kelas, sekiranya buat bising, tak buat kerja sekolah, merupakan satu kesalahan lah. Tapi kesalahan tu maknanya guru kelas akan ambil tanggungjawab, guru mata pelajaran akan ambil tanggungjawab. Dan benda tu sekiranya berlaku boleh report kepada guru disiplin. Dan dengan kerjasama satu lagi, guru kaunseling lah, kaunselor. Di sekolah ni ada kaunselor. Maknanya kaunselor tu akan ambil alih lah murid yang terlibat. Seterusnya, macam yang cikgu kongsikan tadi, tugas cikgu ni adalah untuk memastikan bahawa kebajikan pelajar ni sentiasa terjaga. Jadi bolehkah cikgu kongsikan apa bentuk kebajikan yang disediakan kepada pelajar? Okey, dari segi kebajikan lah, ataupun bantuan yang diberikan, kita ada yang pertama sekali yang program kerajaan lah, rancangan makanan tambahan untuk pelajar miskin kan, RMT itu. Maknanya murid yang berkelayakan, lepas dia punya orang kata syarat kelayakan tu dari segi per kapita keluarga, dari segi pendapatan keluarga dia berapa, lepas tu maknanya murid tu layak RMT. Dan juga bantuan susu, bantuan susu sekolah murid akan dapat lah. RMT kita akan sediakan pada waktu pagi lah. Setiap pagi murid datang awal dan dia boleh makan lah makanan yang disediakan oleh pihak kantin itu mengikut hari-hari ada menu apa. Susu hari-hari bekal, nanti dia akan ambil, dia akan minum lah. Susu itu dari segi RMT, susu, bantuan kuang. Bantuan kuang juga terlibat dengan ada kelayakan dia. Murid, bukan semua murid yang dapat, yang ada kelayakan dia lah dari segi per kapita dan pendapatan keluarga tu. Itu kuang. Kemudian bantuan awal persekolahan, semua murid terlibat tu. Semua murid akan dapat biasanya awal tahun. Bantuan awal persekolahan tu dengan dapat RM150 seorang. Semua murid akan dapat. Tak kira lah, kecuali murid bukan warga negara. Murid bukan warga negara tak layak. Dia hanya layak bersekolah sahaja. Dari segi semua bantuan tak layak. Kemudian kita juga ada terima daripada NGO luar. Dia nak pergi takar, tak ada bagilah. Maknanya bergantung pada bantuan ataupun sumbangan dia nak pergi pada sekolah lah. Kalau dia kata dia duit RM1,000,
dia suruh sampaikan kepada 50 orang murid. Jadi kita akan cari lah 50 orang murid yang terlibat tu, kita akan suruh lah. Kemudian dari segi bantuan kod pun ada bantuan. Dari segi bantuan pakaian seragam, pakaian seragam, uniform, ada bantuan juga tu. Dan tu kod yang urut, tapi itu adalah salah satu bantuan lah. Jadi seperti mana yang kita tahu, dekat sekolah ni adanya gejala konten sekolah juga kan. Jadi apakah intervensi yang cikgu lakukan untuk murid yang terlibat dengan gejala konten sekolah ni? Dia konten sekolah rendah dia tak sama macam sekolah menengah. Awak sekolah rendah kan, istilah konten ni ada awak pergi sekolah rendah, tapi tak ada siapa pergi sekolah, awak cabut. Yang kedua, awak sampai dari sekolah, masuk dari sekolah, belajar semasa, awak cabut. Tapi untuk sekolah rendah ni dia masalah konten tak adil lah. Dia tak adil tanpa kita, tanpa maklum kepada guru kelas yang dia kata sakit ke, ataupun ada urusan keluarga ke, ataupun ada bencana ke. Maksudnya kalau dia maklum, bukan istilah konten lah. Istilah konten ni tak tahu ke mana dia harus tunjuk dia ke mana, mungkin di rumah lah biasa sekolah rendah. Itu intervensi kita benar pergi ziarah lah, pergi ziarah ke rumah pelajar yang terlibat, tanya kenapa si hadir ke sekolah. Ada juga tu parent tu jawab anda tak pergi sekolah. Jadi kita berbincang lah dengan parent tersebut. Kalau tak pergi sekolah di sekolah rendah, at least murid itu mendapat pendidikan lah. Cuba di daftar anak pergi ke pusat tapi ke ataupun pondok ke, at least pelajar tersebut dapat ilmu lah daripada berada di rumah. Dan satu lagi, kita juga minta bantuan IBD kita, sama nasihat. Kita tengok keluarga tu sama ada keluarga tu tak adil ke sekolah atas faktor salah duit, sampai sekolah. Ada keluarga ni tak ada duit, tak sampai sekolah. Sedangkan dia ni adalah penerima RMT. Dia tak lapar sampai sekolah. Itu satu, kita beritahu dia kalau tak ada duit sekolah juga, mari sekolah. Pagi kita ada sedia makan ni RMT. Sebab biasanya di Mekebel ni biasanya kebanyakannya dapat daripada murid lebih kurang 559, kita lebih kurang ada 400 lebih penerima RMT. Maknanya baiknya dapat lah. Maknanya kalau dia alasan tak ada duit, kita ada ikhtiar, kita ada badan kebajikan. Maknanya beritahu kalau teman sekolah kita ada duit, kita boleh makan cikgu-cikgu pun bantu. Semua suruh minta pun tu hadir ke sekolah dah. Tak ada masalah sebenarnya dari segi tak ada duit. Itu salah satu cara lah kita atasi masalah konten. Yang kedua, kita keluarkan surat lah, bahasa lah. Pihak sekolah dia tak boleh ada perasaan yang berlaksiannya duit surat. Tak boleh. Itu jadi satu kesalahan lah. Maksudnya benda proses surat menyurat tindakan halaman pertama, kedua, ketiga perlu dikeluarkan. Soalan terakhir cikgu. Terakhir tu. Apakah program yang dilaksanakan berdasarkan hal awak belajar di sekolah ini? Okey, kita banyak lebih kepada sasiah lah, penerapan atau adat. Dan ini macam unit yang ada terlibat dengan power counselling. Cikgu counselling banyak kaunselor. Dari segi adab, penerapan pada adab lah 5 minit pertama waktu pagi. Kita juga ada hari itu lancarkan batch untuk pelajar yang menunjukkan sikap sasiah terpuji akan diberikan lencana. Itu satu. Yang kedua, kita galakkan cikgu-cikgu ni mengisi amalan terpuji murid kita dalam sistem saraan kasiah disiplin murid SSDM tu. Maknanya di situ kita akan tengok murid yang banyak
tolong cikgu, banyaklah kriteria dalam itu tu. Maknanya nama murid yang paling banyak, murid itulah akan diberi badge dan CJ untuk pelajar yang dia buat amalan terbaik lah, amalan puji. Yang seterusnya program untuk tasiah murid, kita ada ni di sekolah Kuala Rendah ni, kita ada pembimbing rakan sebaya. Pembimbing rakan sebaya tu yang akan bantu kawan-kawan dia sebagai langkah awal lah. Kiranya murid tu ada masalah, biasanya murid ini dia tak nak cerita, dia mungkin cari kawan-kawan yang rapat dengan dia, dan peranan pembimbing rakan sebaya tu lah dia akan cuba tackle. Bila kita detect tahu masalah pelajar tu, kita sebut kepada kaunselor lah yang ambil alih untuk tindakan seterusnya. Sekiranya masalah tu berat, contoh ni tak berlaku sini, contoh ada murid yang didapati ni kata error dia, ayah dia melakukan sesuatu yang tak baik lah. Jadi dia, budak ni tak cerita, dia takut ke apa, jadi kiranya ada PRS atau guru kelas yang tahu nampak perubahan tingkah laku tu, maknanya lapor kepada kaunselor ambil alih lah. Sekiranya benda tu dah kata berlaku, tindakan susunya report balik lah. Boleh akan ambil alih lah. Jadi pihak sekolah tu orang kata kalau tutup masih malu sekolah kan, ambil alih. Patutnya benda tu dah tindakan sesuai dengan lapor, tak boleh sembunyi lah. Jadi setakat itu sahaja soalan untuk cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam sesi